Okey. Suara okey tak? Line okey tak? Siapa yang boleh suara okey Sebab tadi tengah-tengah buat kata suara tak okey. Okey, thank you kalau dah suara dah okey. Saya punya channel ni memang terganggu. Semalam saya pun ada buat live juga terganggu. Sekarang ini terganggu lagi. So itulah yang saya alami sekarang ni. Ha. Jadi jangan marah saya lah kalau suara kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ni semua. Dan saya punya ni pun kadang-kadang kena shadow ban. Saya banyak kali kena shadow ban. Semalam kena shadow ban lagi. Dan dia letak dolar kuning tu, tapi dia orang nak komplain untuk nak ni, tapi tak dapat. Banyak geng-geng PKR komplain saya punya channel ni. So semalam sepatutnya ada masalah sebab saya tak ada, sebelum ini saya marah-marah tak ada masalah, tapi saya tak tahu kenapa semalam dia keluar dolar kuning dan di situ semua iklan apa semua memang tak dapat. Saya tak ada masalah lah. Saya bukan nak sangat pasal iklan ke apa semua. Tapi memang diorang ganggu supaya channel YouTube saya ni tidak dapat berfungsi lagi. Saya tak ada masalah lah. So memang memang itulah. Sebab tu kadang-kadang saya jual barang aja dekat TikTok. TikTok pun tadi kena shadow ban. Pasal saya tak tahu. Saya dekat TikTok saya jual barang. Saya tak bohong. Saya jual tali pinggang tadi. Saya jual tali pinggang kulit ni, saya juga jual wallet perempuan ni tadi dekat TikTok. Siapa yang nak beli barang ni ada dekat TikTok saya. Saya promosikan. Itu pun saya kena shadow ban tadi. Tak apalah. Okey, saya terus je lah dalam isu ini. Isu Bestinet ni. Semalam dan hari ini saya lihat kenyataan dikeluarkan oleh pembantu kepada Menteri Ramanan. Iaitu kita tahu Ramanan sekarang adalah Menteri Sumber Manusia. Apa yang berlaku dekat sini, pembantu Ramanan menyatakan bahawa kenapa Rafizi tak bangkitkan isu sistem Bestinet ketika menjadi menteri. Dan dalam kenyataan media dia kata pembantu Ramanan mempersoalkan mengapa anggota Parlimen Pandan iaitu Rafizi Lamli dan juga ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi yang baru sekarang nak bersuara mengenai sistem pengurusan asing Bestinet Sendirian Berhad. Nama pembantu kepada Ramanan ni adalah Aizuddin Abdul Ghaffar yang berkata kontrak sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS diperbaharui pada tahun 2024 ketika kedua-duanya masih berada dalam kabinet. Dan kontrak itu berkuat kuasa sehingga 2031. Dia kata sekiranya terdapat kelemahan serius seperti yang didakwa, mengapa mereka bersuara dan kenapa suara Rafizi Lamli dan Nik Nazmi ini tidak didengari katanya ketika mereka berada di meja kabinet sewaktu-sepatutnya semasa mereka jadi menteri dan mereka tidak membuat keputusan. Ini kata dia. Dan saya juga lihat di sini dia kata mengapa sekarang baru dibangkitkan isu ini. Semalam Rafizi Lamli dan juga Nik Nazmi bersama dengan 8 ahli parlimen PKR mengemukakan bantahan terhadap rancangan untuk memberi Bestinet satu lagi kontrak ya kepada kerajaan yang bernama The Universal Recruitment Advances Platform, TURAP, yang dikatakan mengganti
FWCM. Okey, saya dah faham di sini. Apa yang Rafizi dan Nik Nazmi dan juga 8 ahli parlimen PKR yang membantah isu ini, bukan mereka membantah kepada pengurusan ataupun bukan membantah sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS tahu. Yang dia bantah adalah satu sistem baru yang dibuat oleh geng Ramanan ni yang bernama Turap. Yang dulu diluluskan adalah FWCM. Yang sekarang ini dibantah oleh geng Rafizi adalah sistem baru yang diperkenalkan oleh geng Ramanan, iaitu Turap. Saya nak beritahu beginilah. Ramai yang mungkin tak bekerja dekat Singapura, tetapi mungkin ramai juga yang bekerja di Singapura. Saya antara orang yang pernah bekerja di Singapura. Apa yang kita lihat hari ini, kalau PKR, kalau Ramanan, kalau pembantu menteri ini, yang pada saya bingap semua, kamu orang merasakan bahawa kamu orang buat satu sistem yang baik. Pada saya, semua sistem yang ada ni semuanya tak baik. Kenapa kita ni, terutamanya Ramanan yang dah duduk dekat sana, sepatutnya menukar sistem yang ada ni supaya memudahkan kita. Iaitu sistem yang ada hari ini menyebabkan ramai di kalangan mereka-mereka yang buat bisnes ataupun mereka-mereka yang menjadi owner kepada bisnes dalam keadaan susah nak mengambil pekerja asing. Sekarang ini, apa yang berlaku ni? Sepatutnya Ramanan ataupun Anwar Ibrahim hari ini mengubah sistem seperti mana yang ada di Singapura, iaitu MOM, iaitu Ministry of Manpower. Jadi, kalau kita boleh berjaya macam itu, okeylah. Sekarang ini kalau Ramanan nak ubah sistem, hanya nak mengambil duit, keuntungan daripada projek baru, daripada ni, buat habis duit rakyat je. Dan apa yang saya lihat di sini, yang pembantu menteri ini nak pertahankan sangat dengan syarikat Bestinet ni. Bestinet ni semua orang tahu dimiliki oleh seorang Bangla yang dapat kerayakan Malaysia ataupun mungkin dapat PR Malaysia. Dan berjaya nak pertahankan. Kenapa? Sekarang ni saya nak beritahu, pekerja asing yang masuk dalam Malaysia banyak-banyak, dikawal oleh kontraktor, dikawal oleh mereka yang ambil sub, yang orang kata mereka inilah jadi ejen, dikawal oleh ejen, yang dikawal oleh geng Ramanan, dikawal oleh geng menteri, buat apa? Saya nak beritahu, kalau datang pekerja asing daripada negara mana ke Malaysia ni, adakah mereka boleh bekerja? Tak. Tapi, boleh tak pekerja asing datang ke Singapura minta kerja? Jawapannya, boleh. Sekarang ini, kita nak pekerja asing tau. Geng-geng Ramanan, geng-geng pembantu Ramanan, kamu orang tak pernah rasa kerja dekat luar negara. Kami ini pernah. Saya pernah kerja dekat luar negara. Negara yang paling dekat saya kerja adalah Singapura. Yang lain-lain negara pun ada saya kerja. Jadi, sistem kita ini menyusahkan company, menyusahkan mereka-mereka yang nak ambil pekerja asing. Kenapa kita tak buat kota, siapa yang buat bisnes ada kota. Contoh, saya nak buka kedai makan, ada kota. Kota untuk saya, pekerja asing saya, kalau saya buka restoran besar, contohnya yang mungkin kalau Sendirian Berhad, restoran yang menggunakan lesen Sendirian Berhad, restoran besar, mungkin boleh menggunakan pekerja asing sebanyak 30 orang. Contoh, harus ada pekerja tempatan sekurang-kurangnya juga 30 ke 40 orang. Ataupun 60 ataupun 70% orang tempatan dan 30% orang luar. Dia kena ada kota macam ini. So, restoran boleh mohon terus ke mana-mana kita punya, macam Singapura dia MOM. Jadi mereka boleh mohon dan orang boleh kerja. Dan kita tidak perlu menggunakan ejen. Hari ini, orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Malaysia buka bisnes, orang tempatan tak nak kerja. Contoh kedai kopi. Contoh pembantu-pembantu dekat kedai-kedai runcit. Siapa yang nak bekerja? Orang asing. Bagaimana mereka nak ambil pekerja ini? Melalui ejen. Ejen markup gila-gila. Mereka susah.
Mereka ambil pekerja dengan ejen, kerja 1 bulan, 2 bulan, mereka pergi, kita kena bayar ejen, kita kena bayar permit yang begitu mahal. Ini yang berlaku. Kenapa tak ubah? Saya cakap betul, siapa yang kerja dekat Singapura, saya percaya semua setuju dengan apa yang saya kata ini. Mudah, jangan menyusahkan orang. Contoh, kontraktor. Kalau kontraktor ni, kita bolehlah nak pakai ejen macam Singapura. Kontraktor yang melibatkan pembinaan lah, pembinaan. Kerja-kerja buruh kasar ni, pembinaan, boleh pakai ejen. Ambil lah berapa banyak Bangla. Ambil lah berapa banyak orang India. Ambil lah berapa banyak orang Indonesia. Itu kita boleh pakai ejen. Tapi macam pembantu rumah tangga pun sebahagian boleh pakai ejen. Tetapi untuk pekerja lain, macam mana? Sekarang ni Malaysia dalam keadaan begini. Kamu buka kedai kopi, kamu nak harap orang tempatan kerja, tak mau. Kat Sarawak. Kat Sarawak sendiri pun, orang tempatan tak berapa nak kerja dekat kedai kopi. Orang tempatan paling tidak pun kerja dekat restoran-restoran yang besar. Restoran-restoran yang dilihat menjamin. Jadi benda ini berlarutan begitu lama dekat Malaysia dan akhirnya itu menyebabkan terlalu ramai nanti pendatang asing tanpa izin. Bila ambil pekerja yang orang kata pekerja yang melalui ejen ni tadi, ambil banyak-banyak dan mereka lari ramai-ramai dan kamu tak boleh nak potong dia punya permit, kamu akan susah. Kamu akan susah. Ini menyusahkan orang nak buka bisnes. Jadi sekarang ni kerajaan pun, saya tengok Ramadan jadi Menteri Sumber Manusia ni pun tak sampai ke situ. Pembantu Ramadan ni bercakap macam ini, tak payah. Dia bukan menteri. Dia bukan ada ilmu benda macam ini. Dia bukan ada pengalaman. Saya bercakap atas pengalaman dan apa yang saya belajar. Inilah yang terjadinya. Jadi sekarang ni pembantu Ramadan ni, mereka nak sangat ejen, mereka nak sangat orang kata keuntungan, akhirnya nanti rugilah kita Malaysia. Kita tengok, nanti Bangla masuk banyak-banyak dekat Malaysia, yang susah kita. Semua mereka tak ngam dengan syarikat mereka, mereka lari ramai-ramai, bertambah pendatang asing. Ambil pekerja daripada Indonesia, ramai-ramai, kuli bangunan, mereka tak nak kerja, cabut, kita susah. Ambil daripada India, sama juga. Ini. Jadi, saya lihat satu lagi. Dia kata, pembantu Ramadan kata, dia kata pasukan pembantu Ramadan juga menuduh Rafizi dan Nik Nazmi mengelirukan rakyat mengenai sistem imigresen bersepadu kebangsaan NIISE yang menurutnya mempunyai fungsi yang berbeza daripada FWCMS. Jadi saya tak tahulah apa Rafizi dan Nik Nazmi akan jawab. Tapi apa yang kita nak angkat sangat dengan Bestinet ni? Kita tak boleh tukar ke? Kenapa kita beria-ia sangat nak mempertahankan Bestinet ni? Seorang Bangla yang dapat kerakyatan Malaysia, dapat pingat macam-macam, sekarang ni dia dah menguasai negara. Dengan sistem yang melibatkan immigration, dengan sistem pengambilan pekerja, dengan segala sistem yang betul-betul sepatutnya menjadi rahsia kepada negara, ada di tangan seorang Bangla. Dan pembantu dia ni pula seorang Melayu. Beria sangat. Kan? Macam mana tu? Sebab tu saya kata, dalam PKR, sekarang ni dah rosak. PKR ni dah rosak. Rafizi Ramli, Nik Nazmi, itu adalah orang Melayu Islam yang sepatutnya kau pertahankan. Tapi apa berlaku sekarang? Pembantu Ramadan ini seorang Melayu Islam pun dia pertahankan kerja yang Ramadan buat.
Sebab itu banyak perkara yang saya ingat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia boleh ubah. Saya ingat Menteri Anwar Ibrahim boleh ubah sistem, tak ada. Apa bezanya sistem dulu dengan yang sekarang? Tak ada beza. Ramanan ubahlah sistem tu 1000 kali. Tapi kalau kamu tak ubah dengan cara yang efisien, yang kita nampak lebih maju, lebih baik, tak ada gunanya. Sekarang ni kita pakai sistem macam-macam. Tapi Singapura lagi baik dia punya sistem tu. Kita tengoklah sekarang ni. Siapa yang akan susah sistem ini? Yang susah adalah Bumiputra. Kau buatlah sistem macam ni, macam ni, macam ni, yang susah Bumiputra. Siapa yang susah? Yang susah China. Bumiputra tidak akan mendapat keistimewaan dalam bekerja. Sebab golongan Bumiputra ni dia dua tempat je. Golongan Bumiputra ni dia adalah pekerja. Kalau dia tak kerja dekat kerajaan, orang Bumiputra kalau tak kerja dekat kerajaan, dia akan kerja dekat syarikat swasta. Kita ni ada dua pilihan tau. Orang Bumiputra ni bukan banyak yang berniaga. Kita ni pekerja. Orang Bumiputra adalah pekerja. So, kalau dia tak kerja dekat syarikat swasta, dia akan kerja dekat dengan kerajaan. Siapa yang buat bisnes? China. Majoriti bisnes dalam negara ni, China yang buat, yang pegang. Yang sekarang ni, duk menekan kita ni siapa? Ini benda ni penting. Saya bukan pekoman, bukan resis. Yang nak kena tekannya nanti kita. Peniaga Cina, pekerja kita. Saya nak beritahu pekerja kita. Sekarang ini, kalau anda lah, saya ambil nama lah, saya nak beritahu. Nama si Azman. Ini saya ambil contoh ya. Si Azman buka restoran. Si Azman buka restoran. Dia perlukan pekerja, warga tempatan dan pekerja asing. Si Azman, sorry, kalau live agak terganggu. Kalau rakyat Malaysia bekerja, dekat restoran itu, gaji dia pun basic dia 1,700. Pendatang asing pun gaji dia 1,700. Dia kerja 7 hari, off 1 minggu. Sekali. Saya sebagai orang tempatan pun kerja seminggu, off 1 kali. Dia kerja 8 jam, saya kena kerja 8 jam. Jadi apa keistimewaan saya sebagai rakyat Malaysia? Tak ada. Apa keistimewaan pendatang asing bekerja dekat Malaysia dan bekerja sama tempat dengan orang Malaysia? Keistimewaan dia boleh pijak kepala kita lah. Keistimewaan dia mereka boleh pijak kepala kita. Sebab apa? Sebab gaji mereka sama dengan kita. Kita bekerja, kita sekolah sampai tingkatan 5, kita sekolah sampai tingkatan 6, kita sekolah sampai ada diploma, gaji kita sama dengan Bangla, gaji kita sama dengan India yang datang daripada India, gaji kita sama dengan orang Indonesia yang datang ke sini. Memalukan kita. Kita rakyat Malaysia sekarang ni dimalukan dengan sistem kita sendiri. Tak ada keistimewaan. Bagaimana negara maju nak memberi keistimewaan kepada rakyat dia? Tengok Singapura. Singapura untuk rakyat dia bekerja walaupun dah tua menjadi cleaner. Mereka ada limit dia. Kau kerja jadi cleaner, aku bagi kau 4 jam satu hari, gaji kau samalah dengan pendatang asing. Tapi kita tak ada. So macam mana kita nak menaikkan taraf warga kita? Ini patutnya geng-geng Ramanan kena fikir. Ini patutnya kerajaan kena fikir. Bukan hal-hal nak menguntungkan duitnya. Rakyat macam mana? Benda ni dah ulang-ulang cakap. Macam mana kita nak menguntungkan rakyat kita dan bagaimana kita nak memberi keselesaan kepada rakyat kita. Ini patut Kementerian Ramanan fikir. Sekarang ni, itu yang saya kata.
yang menjadi pekerja ni orang Bumi Putra tau. India berapa peratus? Yang India yang nak bekerja dekat sektor swasta dan kerajaan berapa peratus? Sikit. Cina berapa peratus yang bekerja? Pun tak banyak. Paling banyak bekerja ni adalah Bumi Putra. Melayu dan juga kaum-kaum lain yang Bumi Putra yang menjadi pekerja tau. Keistimewaan tak dibuat oleh kerajaan. Sepatutnya menteri ni pun jangan letak ramanan. Dah sampai waktunya menteri itu pun patut jangan letak ramanan. Biar letak orang Bumi Putra jadi menteri di jabatan menteri di sumber manusia. Sebab pekerja paling banyak adalah orang Bumi Putra. Sekarang ini, tadi ada line tak bagus kan? Saya nak ulang sekali lagi. Sekarang ini, kalau si Acong buka kedai makan, dia ambil pekerja asing, ambil pekerja Malaysia, gajinya sama tau. Sedangkan saya SPM, sedangkan saya ada diploma, sedangkan saya ni ada degree. Akhirnya gaji saya sama macam mat Bangla, gaji saya sama dengan mat India daripada India, gaji saya sama dengan mat Indon. Mau kah? Kau nak kerja ke? Apa keistimewaan kau bekerja sebagai pekerja di warung si Acong ni? Ataupun warung si Malik ni? Ataupun warung si Mutu ni? Tak ada keistimewaan kau sebagai rakyat Malaysia tau. Sia-sia kau jadi rakyat Malaysia, kau sia-sia kau sekolah, kau pergi kerja kilang. Aku nak tanya sekarang ni. Kamu sebagai rakyat Malaysia, pergi kerja kilang, gaji kau sama dengan mat Bangla, gaji kau sama dengan gaji Indonesia, gaji kau sama dengan gaji India yang datang daripada India, gaji kau sama dengan gaji Vietnam, gaji kau sama dengan gaji Filipin. Sekolah engkau tingkatan 5 dah jadi macam sampah. Apa keistimewaan kau? Inilah waktunya kerajaan reformkan benda ini. Inilah waktunya kerajaan ubah sistem ini. Kena ada keistimewaan kepada rakyat dia. Sekarang ni kita tidak ada keistimewaan itu. Dan akhirnya para menteri pun kau letak orang yang salah. Rabanan. Dia bukan faham. Maaf cakap, Ramanan mewakili kaum India. Dia datang daripada MIC. Dia tak faham tentang apa situasi orang Bumi Putra ni. Dia tak faham. Ramanan ni hidup dalam dia mencari untung. Mencari kekayaan. Patutnya ini yang dasar yang kerajaan perlu ubah. Ramanan mana fikir orang Bumi Putra? Ingat Ramanan nak fikir keadaan orang Melayu ke? Ramanan fikir keadaan orang Dayak ke? Ramanan fikir keadaan Cina ke? Ramanan nak fikir keadaan orang-orang Bumi Putra yang lain ke? Tak. Ramanan tak rasa apa orang asli rasa. Ramanan tak rasa pedalaman Sabah Sarawak rasa. Dia tak fikir. Sebab itu, saya betul-betul saya nak cakap saya harap kerajaan akan datang. Menteri Sumber Manusia ni lepas ini tak boleh bagi kaum lain pegang. Menteri Sumber Manusia ni harus orang Bumi Putra pegang. Sebab dia akan membabitkan orang Bumi Putra yang nak bekerja. Kalau kau buat sistem yang tak menguntungkan orang Bumi Putra, kau buat satu sistem, ambil pekerja asing semua, otak engkau pekerja asing, otak engkau Bangla, otak engkau India, otak engkau India. Matilah. Tertekan orang Bumi Putra, akhirnya, saya nak beritahu begini. Orang Melayu boleh tahan lagi. Orang Melayu sebahagiannya mungkin boleh kerja kerajaan. Orang Bumi Putra Sabah dan Sarawak, macam mana? Kita tengok orang Bumi Putra Sabah Sarawak bekerja di sektor 3D ni, yang melibatkan benda-benda yang kotor, bukan kotor lah, yang orang kata risiko juga, 3R ni. Mereka terbeban tahu tak? Kerja tak ada keistimewaan. Berapa ramai orang-orang Sabah Sarawak yang kerja kontrak kuli bangunan, kerja dekat warung, kerja dekat ni. Apa Ramanan tahu?
Apa Menteri Sumber Daya Manusia tahu? Baru ni saya nak beritahu. Hari itu ada budak Sabah. Saya buat live dalam TikTok. Ada budak Sabah kerja dengan satu syarikat India. India Malaysia tahu. Kerja dekat Pulau Pinang. Saya tengah buat live dalam TikTok. Dia orang ni dah macam kena jual. Last, saya cakap kau bagi tahu company kau bagi tahu ni. Tahu company dia takut. Akhirnya dia dah pindah dah. Company dia tekan dia, gaji dia, ada bayar tak ada bayar. Saya tak nak cakap siapa. Seorang datuk. Tahu. Saya tak tahu berapa banyak lagi anak Sabah dan Sarawak yang kerja di Semenanjung, budaya mereka ambil pekerja, cara dia sama macam dahulu, tahun 90-an. Saya pernah dulu, saya ni antara orang yang ejen jual ke Semenanjung dulu. Zaman saya dulu tahun 90-an, saya antara manusia yang kena jual untuk bekerja dekat Semenanjung. IC saya kena tahan dan kita dikurung dalam rumah. Kerja pasang partition dekat Johor Bahru. Saya macam mana? Gaji, dia bagi gaji waktu tu RM8. Makan sendiri. Akhirnya apa saya buat? Akhirnya kami ramai-ramai, nasib baik kami bijak, pergi buat laporan polis. Zaman dulu senang. Buat laporan polis pun boleh. Tak payah ini pun boleh. Surat beranak kena tahan, IC kena tahan waktu tu. Pemikiran kita kalau orang bukan calang-calang orang limited, kita akan boleh jadi gila, kita akan jadi takut. Saya pergi dekat Johor Bahru, saya pergi buat laporan polis. Kami ramai-ramai waktu itu buat laporan polis, pakai laporan polis pergi Kuala Lumpur, kerja dekat Kuala Lumpur, kerja dekat Shah Alam. Barulah saya dibayar gaji oleh kilang dan ada FEF dan barulah kami kumpul duit boleh balik. Ini kembali lagi. Saya tak tahu berapa banyak yang Sabah dan Sarawak yang kena macam ini lagi. Ada lagi tau dekat Semenanjung ni. Yang terbaru itulah yang saya tolong. Tak terbarulah dah beberapa bulan yang lalu. Nasib baik saya live dalam TikTok, dia boleh chat saya dan dia dapat. Jadi benda ni dalam negara sendiri masih berlaku perkara-perkara yang macam ini. Sebab itu saya kata Menteri Sumber Manusia ni bukan saya nak perkauman. Memang perlu dipegang oleh orang Bumiputera. Paling tidak orang Melayu kena pegang. Kalau tidak, menteri itu mesti daripada Sabah dan Sarawak. Ini sumber manusia ni. Tak boleh. Tak boleh. Maaf cakaplah. Kalau bagi India nanti dia sibuk dengan pekerja India. Kau bagi China, dia sibuk dengan pekerja China. Ambil China, ambil Vietnam nanti. Saya cakap betul. Paling baiklah. Saya nak ceritalah. Paling baik, Menteri Sumber Manusia ni, paling baik letak daripada Sabah Sarawak. Ambil orang Sabah Sarawak. Sebab yang jadi buruh kasar paling banyak dalam Malaysia orang Sabah Sarawak tau. Yang paling banyak kena tipu bekerja ni orang Sabah Sarawak. Ini bukan cerita nak resis. Ini apa yang saya tahu, apa yang kita alami. Kita dah puluhan tahun jadi macam ni tau. Budaya letak menteri itu, kalau contohnya Menteri Sumber Manusia ni, budaya letak daripada kaum-kaum ini, itu budaya daripada zaman UMNO Barisan Nasional dulu. Daripada UMNO Barisan Nasional dulu, kalau Menteri Sumber Manusia ni letak orang India. Tak boleh macam tu. Saya bukan tak setuju orang India nak jadi menteri ke apa semua. Dia jadi menteri lain. Letak orang India ni jadi menteri, beliau dah sukan ke, jadi menteri lain ke, tak apa. Sumber manusia perlu orang Bumiputera pegang. Rosak. Ini bukan main-main. Dia tak akan tahu, dia tak akan menyelami nasib orang. Kita ni, hak Bumiputeranya tu tak ke mana-mana. Kita bekerja dah kena tekan.
terutamanya orang Sabah dan Sarawak. Ini pandangan saya lah yang saya lihat. Pembantu kepada Ramanan ni, pembantu dia ni, budak Melayu ni, pada saya dia pengampu. Azuddin nama dia. Pengampu, cari makan. Dia orang nak cari makan dalam hidup, nak dapat gaji. Dia okey dapat gaji puluh-puluh ribu. Kita ni politik ni tujuannya untuk mengubah dasar. Tujuan ada politik ni adalah untuk reform. Tujuan orang sokong PKR, tujuan orang nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri adalah nak melihat ada perubahan. Tapi kalau Anwar Ibrahim tak ada perubahan, nak macam mana? Yang sedang membantah perkara ini bukan cokinya orang. Yang bantah ini Rafizi. Yang bantah ini Nik Nazmi. Pembantu menteri ini kau makan gaji. Dia bukan ahli parlimen. Dia bukan disokong oleh rakyat. Azuddin ni taik palat. Saya nak beritahu. Saya tak tahu Azuddin tu, dia kerja dengan Amanan, di bawah Kementerian Amanan, taik palat. Anjing menyalak. Betul saya kata. Manusia yang macam ni lah tak ada faedah. Dia nak bantah Rafizi dan 9 orang ahli parlimen PKR tu. Rafizi dan Nik Nazmi serta 9 anggota ahli parlimen PKR ni, dia adalah orang yang mewakili rakyat. Jadi inilah. Sekarang ni ramai dah pengampu Ramanan ni duk bersuara. Tunggulah pilihan raya nanti. Tumbang Ramanan nanti aku nak tengok pengampu Ramanan ni dekat mana. Geng-geng yang duk ampu Ramanan ni aku nak tengok. Tumbang dia dalam pilihan raya ni aku nak tengok. Saya harap rakyat di Sungai Buloh besok terbalik ke Ramanan ni. Jangan bagi undi dekat dia lagi. Kita nak lihat politik ni. Sebab itu saya keluar daripada PKR ni. Saya keluar daripada PKR ni pasal benda ni lah. Pasal benda yang orang kata tidak ada reform, tak ada perubahan pun. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hari ni, tak ada perubahan apa yang nampak. Yang rakyat nampak tanda sekolah lah. Kita sekarang berada dalam keadaan yang macam ini tau. Anwar Ibrahim keluar kenyataan media. Dalam satu malam dia buat kajian, 85% rakyat Malaysia tak terkesan dengan harga diesel. Paling lawak. Apa pasal Perdana Menteri nak umumkan benda macam ini? Dahlah dia pula umumkan dia sendiri buat kajian. Semalam saya dah buat kajian, 85% rakyat Malaysia bersetuju dengan harga diesel. Tidak terkesan dengan harga diesel. Lawak mana yang Anwar Ibrahim ni sebagai Perdana Menteri nak cakap? Ramanan pergi buat lawak juga. 80 kursi PKR boleh menang. Lawak. Geng-geng PKR ni sekarang ni tengah syok sendiri. Cakap benda yang orang kata rakyat pun tak bodoh melihat. Geng-geng Rafizi Lamli yang dah keluar ni nanti, geng-geng yang dah pun bersama dengan Rafizi Lamli ni, kalau dah tak ada, PKR pun tak ada kerusi lah. Ingat rakyat nak sokong. Benda yang ada sekarang ni, tu yang saya selalu kata, ulang-ulang. Kita nak tengok nanti. Kita nak tengok sebersih mananya parti PKR ni. Kita tengok, kita tunggu. Selepas PRU ke-16, kita akan tengok sebersih mananya parti PKR ni. Sebersih mananya mereka. Jadi saya pun tak nak ulas panjang-panjang. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Thank you.